Kenapa kita katakan pasukan ini antara pasukan yang dijangka mencabar untuk perebutan kejuaraan dalam Liga Division 1 Elis? Kerana selain Suhairi, kita ada siapa lagi? Oi, macam-macam ada. Kita ada Faisal. Kalau boleh katakan semua senarai ini antara yang cukup dikenali lah dalam arena sepak takraw sendiri. Dan juga untuk pasukan Pahang Mammoth, edisi kali ini mereka diperkuatkan dengan dua pemain import mereka iaitu Wiraut Nanongkai dan juga Tera Tip Ansiri. Muslim Ramli dekat sana. Ini memang apik kanan kesayangan Suhairi Sulaiman. Dia membawa bersama. Kalau ikut pasukan terakhir Muslim ialah bersama Selangor. Ya. Sebelum itu bersama dengan Suhairi di Putrajaya Sabok. Betul, betul. Jadi ya, kita lihat senarai itu memang Cik Izrul, adakah selepas tamat musim lalu STL, Pahang dah buat perkiraan bahawa tahun ini kita kena pastikan pasukan kita pasukan yang terbaik? Perancangan awal, perancangan tu. Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih kepada Astro untuk menjemput Pahang Mammoth pada kali ini. Kami daripada Pahang Mammoth ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Persatuan Sepak Takraw Negeri Pahang yang di Presiden kami iaitu Datuk Abu Jimmy dan kita punya timbalan Presiden Datuk Haji Azri Rizal kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk mengemudi barisan sepak takraw di Pahang Mammoth untuk menggalas pertandingan pada edisi kali ini. Ia satu cabaran amanah dan tanggungjawab yang besar lah. Lebih-lebih lagi kita Pahang sebagai tuan rumah. Betul. So semestinya lebih berat lah daripada pasukan-pasukan lain. So dan harapan rakyat negeri Pahang sendiri untuk memastikan pasukan Pahang Mammoth menepati KPI untuk merebut salah satu daripada dua slot yang disediakan untuk edisi kali ini. Besar tanggungjawab tu, tapi sebagai barisan pengurusan, saya percaya dengan pemain-pemain dan barisan kejurulatihan yang terdiri daripada pemain pengalaman, pemain import dan juga pemain tempatan, pemain lokal negeri Pahang sendiri. Gandingan tu saya rasa insya-Allah kita akan cuba yang terbaik lah. Okey, untuk Suhairi pula. Okey. Kita boleh katakan juga sebab lama jugalah sebenarnya kan tak beraksi kan kecuali Tun Ali Cup. So bagi Suhairi sendiri, apa yang membuat anda untuk kembali bersaing di STL Division ni? Saya 2 tahun dah tak bermain. Jadinya kenapa saya nak main semula, saya ada satu sebab ni yang saya suka gunakan adalah saya suka bantu tim yang tak seberapa lah. Saya sekarang ni lah, dengan umur sekarang ni, saya suka berada dalam tim yang tak seberapa sangat. Yang maksudnya yang berada di bawah, yang perlukan bantuan. Kalau Elis tengok pun tahun lepas, Tun Ali saya main tim Kedah yang sebelum ni pun tim tu macam kata agak sukar kan nak naik ke atas kan. Jadi apabila dapat tawaran daripada Pahang ni, saya sangat rasa macam happy walaupun cabaran dia tu terlalu tinggi kerana tuan rumah dan dapat tahu pula Syahir Rosdi, Zaim dan juga Azlan turun ke Division 1. Tapi itulah cabaran yang kita kena hadap, sama juga dengan tim kami. Jadi benda tu yang membuatkan kami lagi berkobar-kobar untuk bermain. Baik, balik pada Cik Izrul, senarai pemain Pahang kita pun dah tahu. Dan pencabar lain ialah kita pun tadi bersama dengan Syahir untuk Melaka pun antara pencabar terkuat lah, merebut 2 slot final tu. Setuju. Tapi Cik Izrul tetap confident dengan apa pemilihan yang ada pemain Pahang ni nak pastikan sebagaimana misi tadi Cik Izrul dah kongsikan bahawa cabaran yang untuk nak naik ke saingan Liga Premier ni. Yakin Cik Izrul dengan pemain yang ada? Dengan latihan yang kami, walaupun tak cukup sebab kita penuh dengan jadual kita dengan pertandingan ASEAN sebenarnya. Tapi dengan saya tengok tempoh latihan yang kami sediakan baru-baru ni, yang saya cuba mencukupi untuk kami bersedia menjadi antara pencabar utamalah untuk edisi kali ini. Tapi Encik Izrul, kita nak tahu jugalah bagaimana pemilihan pemain dilakukan. Bila
melakukan apa orang kata selection lah untuk pemain-pemain ni? Ada beberapa pemain telah bermain dengan kami di Tun Ali. Seperti pemain import Thailand. Dan saya sebenarnya sangat release sikit lah apabila saya tengok ada nama Cherry kan. Saya rasa lega sebab kita pada saya Pahang ni perlukan satu orang player yang consider sebagai macam abang long dalam pasukan tu untuk check and balance lah. Kan sebab kita terdiri daripada pemain muda pun ada dan macam abang long ni dia mudah dia jadi macam mana cakap tu dia mengawal semua segi cikgu pula so banyak benda dia selesai lah. Tapi Cik Zul, sorry sebelum bertanya kembali kepada awak, Cik Zul, tapi sebenarnya nak mendapatkan pemain, maksudnya nak menyediakan pasukan yang terbaik, nak pastikan yang terbaik, maksudnya yang kuat lah. Sebenarnya bukan mudah juga kan nak dapatkan pemain-pemain terbaik. Bukan mudah. Kami di Persatuan Sepak Takraw Negeri Pahang banyak kalilah dia orang meeting kan, pilih dan saya masih lagi kira consider muka baru dalam pengurusan. Tapi Persatuan Negeri dah lamalah mengintai beberapa player ni termasuk Cikgu Cherry sendiri. So bila saya diberi tanggungjawab untuk ambil menjadi pengurus pasukan, saya happy lah dengan barisan yang kami ada. Okey, Suhairi, setakat ini bagaimana training bersama pasukan Pahang? Kalau ikutkan dalam tempoh seminggu ni, saya lebih kepada nak kenal pasti bola Faisal. Sebab saya akan buat lambungan dekat dia. Jadi saya baru pertama kali nak digandingkan dengan Faisal yang sebenarnya juga tak pernah. Jadinya dengan Muslim saya tak risau sebab memang saya dah banyak kali bermain kan. Jadi apabila turun seminggu ni memang kita banyak fokuskan tentang lambungan dan cara mereka bermain. Sebab dua tekong yang berbeza, Virawit ni dia punya karakter lain, Faisal karakter dia lain. So jadi saya sebagai kapten dekat dalam gelanggang, saya kena kenal pasti dahulu player saya macam mana dan benda tu yang saya rasa akan membantu dari segi corak permainan pasukan Pahang nantilah. Suhairi, anda dah bersedia nak berdepan dengan peminat-peminat orang Pahang esok yang akan memenuhkan ruang Super kerana kita tahu harapan tu tinggi. Betul. Tekanan selaku bermain dalam pasukan tuan rumah ni, Suhairi. Memang kalau ikutkan saya cukup bersedia lah. Sebab kita dah deal pun awal. Kalau Bala nak tahu, Pahang telefon habis je Piala Tun Ali, Pahang terus call. Tapi waktu tu kita tak bagi lagi kata putus. Dalam pada masa yang sama kita nak main, kita fokus on training juga. Tapi taklah kerap kan. Jadi untuk bermain di tempat sendiri ni saya rasa tengoklah vibe dia macam mana nanti. Saya harap penyokong pasukan Pahang turun lah. Memang itu kita nak. Memang kita nak. Sebab Super ni adalah gelanggang legend. Sebab 1996 ialah Sukma Pahang. Saya tak main. Kenapa saya ingat ialah ketika itu idola saya bermain di sana. Masa saya sekolah darjah pula tingkatan 2. Ahmad Rafi Maknoh ketika itu. Dia pergi bermain di Sukma Pahang 1996 tu saya ingat. Itu permulaan kenapa saya nak jadi wakil negara lah, antara saya tengok dia main itu. Sebab Super tu ialah banyak kejuaraan besar juga sebelum ni. Jadi kita harap aura tu untuk tuan rumah lah.